Kadang ada suatu momen tu yang mana kita ni takkan dapat lupa. Momen yang akan buat kita rasa dada ni macam kena tindih. Macam anda tengok mak anda buka laci. Dan dalam laci tu cuma ada seutas gelang lama yang dia simpan sejak daripada anda kecil. Dia senyum, tapi anda tahu tak, itu je backup hidup yang dia ada. Dulu, saya pun pandang emas ini sebagai barang kemas ataupun barang perhiasan sahaja. Yang mana, benda orang kahwin ataupun benda orang bertunang. Tak lebih daripada tu. Sampailah suatu hari, saya tengok sendiri yang mana orang yang saya sayang hilang rasa selamat itu. Sebab apa? Tak ada nyawa kedua lepas hilang benda itu. Dan masa itulah saya rasa kecil gila. Rasa macam, apa yang aku buat selama ni sebenarnya? Penat kerja duit, tapi hidup tetap rapuh. Tapi tuan-puan, bila saya belajar balik, masalah ini bukan sebab kita ni tak pandai menyimpan. Akan tetapi tuan-puan, masalah ini sebenarnya sebab kita tidak pernah diajar simpan benda yang kekal nilai dia. Benda itu adalah emas, bukannya barang kemas mata-mata, tapi dia sebenarnya ketenangan dan dia bagi anda rasa ruang untuk bernafas bila hidup bagi penampak. Bayangkan, kalau 6 bulan daripada sekarang, anda buka balik laci sendiri dan ada sekeping emas kecil yang anda kumpul sikit-sikit di public gold. Tak besar pun, tapi cukuplah untuk buat hati anda rasa stabil. Dan satu benda yang buka mata saya, orang yang simpan emas ini bukannya orang yang kaya, akan tetapi orang yang nak hidup mereka stabil. Kalau anda rasa cerita ini dekat dengan anda tuan-puan, kalau anda nak mula pelan-pelan, saya boleh guide. Tak perlu pemodal yang besar-besar. Janji anda nak belajar jaga diri sendiri.